Apa yang membuatkan lebuh raya Karak jadi antara jalan paling digeruni di Malaysia? Bayangkan kau seorang diri memandu di tengah malam hujan renyai-renyai, hanya lampu kereta jadi peneman. Jalan berliku, pokok-pokok tinggi dikeliling, semuanya menambah rasa seram yang tak dapat dijelaskan. Pernah tak kau rasa saat kau tiba-tiba meremang bulu roma walaupun kereta berkunci rapat? Ada istilahnya phenomenon uncanny, iaitu perasaan tak selesa bila otak kita tak boleh terima sesuatu yang luar norma. Di Karak ramai pemandu kata walaupun kau tutup semua tingkap, kadang-kadang angin sejuk tetap menyelinap masuk, macam ada sesuatu yang mendekat. Kau mungkin fikir itu cuma perasaan. Tapi apakah benar itu sekadar ilusi atau memang ada kisah di sebalik gelap malam Karak? Let me tell you a story. Hafiz, seorang operator kilang, memilih untuk memandu balik ke Kuantan selepas shift malam. Mata mengantuk tapi dia yakin, aku boleh sampai. Jam hampir 2 pagi, jalan sunyi, hanya bunyi hujan renyai dan deru tayar di atas jalan basah. Tiba-tiba diselekoh tajam. Hafiz nampak susuk perempuan berbaju putih berdiri di tepi jalan melambai perlahan. Kau pernah dengar istilah apparition? Dalam dunia paranormal, itu maksudnya penampakan roh yang jelas kelihatan. Dalam dilema, Hafiz terfikir, patutkah aku berhenti? Mungkin kau juga pernah rasa bila terpaksa buat keputusan di situasi genting antara belas kasihan dan naluri takut. Di sinilah ceritanya bermula. Sekarang bayangkan kau di tempat Hafiz. Perempuan itu naik ke belakang, suasana jadi sunyi sepi. Tiba-tiba bau bunga melur menusuk hidung aroma yang tak sepatutnya ada dalam kabin kereta waktu malam. Istilah olfactory hallucination digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan bila seseorang menghidu bau yang tidak wujud secara fizikal. Tapi adakah Hafiz berhalusinasi atau memang ada sesuatu menumpang? Kau mungkin bertanya, takkanlah sekadar bau boleh jadi tanda? Tapi dalam banyak kisah seram Melayu, perubahan bau sama ada wangi bunga atau busuk bangkai sering jadi petanda entiti gaib sedang hadir. Hafiz mula resah dan hanya cermin pandang belakang. Jadi saksi perempuan itu tunduk, rambut menutup wajah. Siapakah sebenarnya wanita misteri ini? Beberapa minit berlalu. Hafiz perasan sesuatu aneh, bayang perempuan itu langsung tak kelihatan di cermin. Kau pernah dengar istilah paranormal anomali? Ia merujuk kepada perkara ganjil yang melanggar hukum fizik biasa, seperti bayang yang tiada atau suara tanpa jasad. Hafiz dalam panik berpaling ke belakang, kosong. Tempat duduk belakang tiada sesiapa. Ketika itulah kereta tiba-tiba bergegar kuat dan di luar tingkap sisi, muka perempuan tadi menjeling tajam walaupun kereta masih laju. Cuba fikir, apa perasaan kau kalau alami perkara ni? Saat tu Hafiz hanya tahu satu, tekan minyak, lari secepat mungkin, jantung berdegup laju, minda separuh percaya, separuh tak. Siapa sebenar penumpang yang menghilang tanpa jejak itu? Akhirnya Hafiz sampai ke tol Karak menggigil seluruh tubuh. Petugas tol bertanya, siapa perempuan dalam kereta tadi? Walaupun Hafiz tahu keretanya kosong. Di tempat duduk belakang hanya kain putih basah lumpur dan darah kering, satu residual haunting. Istilah dalam kajian supernatural tentang kesan fizik yang tertinggal selepas kejadian paranormal. Sampai hari ini Hafiz tak lagi berani memandu malam seorang diri. Dan kalau kau tanya pemandu lori atau teksi yang biasa lalu Karak, mereka akan nasihat, kalau nampak perempuan melambai di tepi jalan, jangan berhenti. Sebab kadang-kadang yang kau sangka minta tumpang cuma nak bawa kau jadi penumpang selamanya. Jadi kalau kau memandu malam di Karak, sentiasa waspada. Siapa tahu kisah seram itu mungkin akan jadi kisah kau pula.